Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama diberi Nur Anis Humaira binti Abdul Latif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bentuk, kod sekolah CEA 0056. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang 5 ciri murid sejahtera yang selaras dengan hasrat rancangan pendidikan Malaysia dalam melahirkan pelajar yang seimbang dan berkualiti. Antara ciri murid sejahtera ialah murid sejahtera mestilah sihat dari segi fizikal dan mental agar dapat menjalani pembelajaran dengan berkesan. Seterusnya, murid perlu mempunyai disiplin diri yang tinggi dalam menguruskan masa dan mematuhi peraturan sekolah. Selain itu, murid sejahtera juga mengamalkan akhlak mulia serta menghormati guru dan rakan-rakan. Di samping itu, penglibatan aktif dalam aktiviti ko-kurikulum penting untuk mengembangkan bakat dan kemahiran kepimpinan. Akhir sekali, murid sejahtera mempunyai semangat belajar yang tinggi serta sentiasa berusaha meningkatkan prestasi diri. Kesimpulannya, murid sejahtera merupakan aset penting dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.